nak pergi mana-mana, naik kereta kau, naik motor jauh kau dekat, tolong baca dan amalkan doa ni. InsyaAllah Allah Ta'ala akan jaga kita, Allah Ta'ala akan lindung kita, dan Allah Ta'ala akan jauhkan diri kita dari segala perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, insyaAllah. Doa dia yang sangat mudah. Yang pertama sekali, tolong baca bismillah 5, iaitu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirkafi, bismillahilmuafi, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. Dan baca doa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan baca zikir ni sebanyak 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan diakhiri dengan sepotong ayat di dalam surah Yasin, iaitu ayat yang ke-9, wa ja'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. InsyaAllah dengan kita amal dan baca doa ni, setiap kali kita nak naik kereta kau, naik motor kau, nak pergi mana-mana sekalipun, jauh kau dekat, Allah Ta'ala akan jaga kita, Allah Ta'ala akan lindung kita, dan Allah Ta'ala akan jauhkan diri kita dari segala perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, insya-Allah. Jadi amalkan dan share video ni kepada semua orang, mudah-mudahan memberi manfaat kepada diri saya dan kepada semua yang tengok video ni, insya-Allah. Assalamualaikum.